Bukan boleh bagi muka dia orang ni. Nanti pijak kepala. Lagi-lagi staf perempuan. Masuk. Kenapa berdiri? Duduk. Kenapa tunduk ni? Tadi bukan main lagi tenung saya. Sampai nak keluar biji mata tu. Kenapa? Muka saya ni tak cukup kacak ke? Siapa nama awak? Arisa. Apa? Saya tak dengar. Bercakap kuat sikit tak? Ha? Kan ada emas dalam mulut awak tu? Arisa Nurhailis Muhammad. Ambil cipan tu. Tak payah nak jerit. Saya belum pekak lagi. Nama saya Akif bin Haji Zamani. Bos baru awak. Awak tahu kan? Tahu. Engkau juga tuna aku. Yang tu engkau tak tahu. Dan aku tak nak kau tahu. Awak tahu tak kenapa saya panggil awak masuk ni? Nak mengurak aku ke? Nak ngurak awak. Nak mengurak aku? Ya betul. Cipan. Tadi awak kata awak tak pernah datang lambat. Tapi awak pilih hari ini, hari pertama awak datang lambat. Hari pertama saya masuk kerja, jadi bos awak. Macam ni ke cara awak menyambut bos baru awak? Atau awak sengaja suruh bos baru awak tu sambut awak? Saya tak sengaja. Itu antara alasan-alasan basi yang orang selalu langgar etika kerja. Macam awak ni. Awak tahu tak? Datang lambat adalah antara salah satu punca yang menyebabkan kerugian. Bayangkan, kalau semua orang rasa tak bersalah, datang lambat selama 5 minit. Macam awak ni. Operasi syarikat akan terencat selama 5 minit. Macam-macam peluang boleh terlepas selama 5 minit tu. Siapa nak bertanggungjawab? Awak. Jadi, awak jangan sesuka hati nak datang lambat. Nak kerja, buat cara nak kerja. Jangan main-main. Faham? Dah. Awak boleh pergi. Keluarga saya. Itulah Akif. Gambar tu dah lama dah. Dah lebih 3 tahun. Tapi awak tak berubah langsung kan? Akif pun macam tu? Macam tu lah. Duduklah, Eddie. Ya, Eddie. Kebetulan ya. Masing-masing cuma ada 2 beradik. Dua-dua lelaki. Saya nak kenal, nak jumpa abang awak. InsyaAllah, satu hari nanti. Pasal kargo mutiara ke Arab Saudi tu, untuk musim haji ni saya dah uruskan segala perjalanan dia. Dan kita ada satu masalah. Itu kelulusan daripada awak lah. Arisa, awak nak ke mana tu? Pergi bahagian akaun. Balik tempat awak. Dengar sini semua. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, saya tak nak tengok awak semua datang lambat. Walaupun seminit. Jalan sesak,
bas lambat itu bukan semuanya alasan. Macam mana awak semua tak nak gaji awak masuk lambat ke dalam akaun awak, samalah dengan saya. Tak nak awak semua lambat masuk pejabat saya. Dan waktu makan tengah hari 1 jam. Bermula dari pukul 1. Dan semua masuk semula ke pejabat tepat pukul 2 petang. Dan awak semua tak dibenarkan keluar minum pagi. Kalau nak minum, pergi pantry. Saya nak awak semua amalkan budaya kemas dan bersih. Ni. Macam mana awak nak buat kerja dengan lebih berkesan kalau tempat awak bersepah macam ni? Ini. Jangan sesekali curi waktu pejabat untuk nak baca majalah yang tak berkenaan macam ni. Ingat, apa-apa imbuhan yang awak perlukan daripada syarikat, awak kena dapatkannya sendiri. Kalau nak bonus atau kenaikan gaji, kena tingkatkan pengeluaran, kena tingkatkan jualan dan juga tingkatkan kualiti kerja. Faham? Hello. Saya tengah sibuk. Nanti saya telefon balik. Awak semua tak dibenarkan membuat ataupun menerima panggilan peribadi dalam waktu pejabat. Tak boleh gunakan telefon. Kecuali hal-hal kecemasan. Faham, Arisa? Saya pantang dengan pembaziran. Tak kira waktu ataupun harta benda. Arisa, tolong kutip. Ni. Guna kertas kita semula untuk kerja-kerja kasar dan cetakan-cetakan dalaman. Faham? Cetakan dalaman sahaja. Setiap sen harta syarikat sama juga dengan setiap sen gaji kamu semua. Faham? Ada apa-apa soalan? Apa-apa bantahan? Bagus. Saya harap awak semua faham dengan saya. Terima kasih. Dari kerana mata. Pelik betul lah. Kenapa tak nak jawab Saya nak cakap apa ke, Tis? Kau salah dial ku. Hello, Arisa. Jangan telefon lagi. Ti, aku bersalah dengan dia ke? Cik Di nak pergi mana? Makan. Sekarang kan waktu makan. Kenapa ni? Tak ada apa-apalah Cik Di. Cik Di. Apa ni? Apa dia, Cik Lily? Nak ikut saya pergi makan ke? Tak adalah. Tak apalah. Lain kali je lah. Awak sakit ke? Kalau awak sakit, pergi klinik ambil MC. Tak ada. Betul? Betul. Ish, muka dia kan memang menakutkan lah. Dia buat semua orang jadi kecut, tahu tak? Mengalahkan Hitler.
Lain betul kan dia daripada Cik Yusran. Dah lah tak senyum. Garang pula tu. Bawa undang-undang macam robot pula tu. Kalau macam ni, sengsaralah hidup kita. Itulah bos yang kacak, muda, yang semua orang menanti-nantikan. Sekali dapat, habis makan hati no. Aku tak nak. Aku tak nak, aku nak Cik Yusran juga. Apa? Lisa, dah lah tu. Sabarlah Sekali-sekala dalam hidup kita, kita mesti jumpa orang macam tu juga. Mak dengan abah aku pun tak pernah marah aku macam tu tau. Cakap ikut sedap mulut dia je.